Petronas buang 5,000 pekerja, kerajaan peras Petronas sampai terpaksa buang staf. Ekonomi makin tenat, orang ramai dah mula panik. Ahli politik pula nampak sibuk salah menyalah. Apa yang tengah jadi ni? Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin kecam kerajaan walaupun keuntungan Petronas jatuh teruk. Kerajaan masih paksa ambil dividen 32 bilion ringgit. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh pula desak supaya buat audit penuh. Katanya ini bukan syarikat biasa-biasa. Petronas tu lambang kekuatan negara. Tapi kenapa sampai 5,000 orang jadi mangsa? Sebenarnya kita kena faham, Petronas bukan beroperasi dalam vacuum. Harga minyak dunia tahun ni dah jatuh lebih 13% dari $75 turun ke $65 setong. CEO Petronas Tengku Taufik cakap, margin semakin mengecil, medan minyak pun makin kecil. Ini memang cabaran besar nak kekalkan dividen untuk negara. Dan ya, pendapatan Petronas jatuh lagi. Pendapatan bersih Petronas jatuh 32% tahun lalu selepas jatuh 21% tahun sebelumnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga jelaskan, kebanyakan yang terjejas adalah pekerja kontrak, bukan staf tetap. PMX juga janji Kabinet akan keluar kenyataan penuh pasal ini. Dan ini bukan langkah panik tapi strategi untuk jimat kos. Benda biasa bila ekonomi dunia tengah goyang. Company besar lain pun pernah je buat benda sama. Yang ni kena faham, bukan zaman PMX saja kerajaan terima bayaran dividen daripada Petronas. Zaman PMPM sebelum ni pun sama juga. Cuma yang beza, kerajaan sekarang pulangkan balik dividen tu dalam bentuk bantuan sekolah, hospital, subsidi rakyat, projek infrastruktur. Kalau tengok data dan angka, memang zaman Madani ni jumlah bantuan kepada rakyat jauh lebih besar. Bukan mudah nak tuduh kerajaan peras atau Petronas NASA. 5,000 pekerja bakal terkesan dan perlu ditangani penuh belas ihsan. Ini memang dalam jaminan kerajaan. Jangan pula kita yang lebih-lebih buat naratif panik dan politik sempit kaburkan realiti. Petronas ni bukan syarikat biasa. Ini milik kita semua. Jangan jatuhkan semangat mereka. Semuanya ada sumbangan kepada negara. Kita doakan yang terbaik. Dapat sesuatu? Like, komen dan repost video ni.